Allah. Dan alhamdulillah bersama kita juga saudara kita juga, sahabat kita, insya-Allah sahabat, mudah-mudahan kita habis kita punya forum ini, program ini, kita masih berhubungan berbaik, bercakap baik, bersaudara, insya-Allah, bersahabat. Dan saudara Muhammad Oi, saya akan serahkan kepada beliau untuk beliau memberilah sepatah dua kata berkaitan dengan isu ini, apa pandangan beliau. Mungkin beliau nak tanya soalan kepada para panel, saya akan benarkanlah isu perkara ini. Boleh pendapat, boleh silakan. Jadi insya-Allah saya akan serahkan masa yang ada ni kepada saudara, kepada brother Muhammad Oi untuk beri penjelasan beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Oi. Saya just datang nak tengok tetamu kita. Cuma saya jemput datang ke depan ni. Pertama saya ingin jelaskan saya bukan apa Wahabi ke Salafi ke, bukan. Saya tidak mengaku dan saya tak suka dipanggil demikian. Saya cuma minta di dalam social media, saya minta, sebab kita ni, Quran ni, tema utama dia adalah tauhid kepada Allah SWT. Itu aja tema utamanya, 25 Rasul. Kita baca Fatihah satu hari 17 kali. Peringatan Allah pada kita. Hanya kepada Allah kita mengabdi diri, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Kan? So bagaimana kita mengatakan bahawa hari ini kita boleh minta pada orang mati? Saya akan jelaskan kenapa tak boleh minta.